Kalau anda suka melukis, jangan lupa share video ni tau. Sebab hari ni saya nak kongsikan apa kesalahan yang anak-anak biasa buat, terutamanya bila dia nak melorek kawasan gelap. Contohnya macam ni. Tada! So, biasanya lah melorek kawasan gelap ni kadang-kadang warnakan rambut, karakter dia tu pakai baju hitam atau seluar hitam. Biasanya kalau dia melorek kawasan gelap ni, kesalahan biasa yang brother Foner selalu nampak adalah dia akan suka hati dia je nak lorek macam mana. Kejap dia buat melorek bulat-bulat, kejap dia buat lorek menegak, kejap dia buat lorek melintang. Lepas tu asalkan gelap sudah. Ini adalah kaedah mewarna. Jadi bila kaedah mewarna ni, kita bukan pakai pensel warna, kita pakai pensel karbon duri saja. Sebenarnya ini adalah kaedah yang salah. Kaedah yang betul macam mana? Kaedah yang betul, bila kita nak buat lorekan, ini kita panggil sebagai kaedah hatching. Hatching ni, bila kita buat lorekan, kita akan lorek secara menyengit. Bila kita buat secara diagonal, kita akan buat satu arah sahaja. Satu hatching ini kita buat daripada atas ke bawah, atas ke bawah, separuh pun boleh, asalkan lorekan menyengit itu adalah pada satu arah. Dan ini adalah kaedah melorek untuk kawasan gelap. Ataupun ada banyak lagi cara lain, cross hatching, stippling ataupun scribbling. Banyak kaedah untuk melorek sebenarnya. Nak tahu lebih lanjut, anda kena follow TikTok dan IG Siri Bestnya, like, komen dan share video ini dan video-video Siri Bestnya yang lain.